tu setengah daripadanya lagi makruh baca Quran lain pada berdiri. Dia baca tahiyat, dia baca Quran, niat baca Quran, wah duk saja tu email lama. Makruh. Tu. Dan setengah daripadanya katuk tangan setengah daripadanya makruh tunduk waktu rokok. Kepalanya tunduk betul tu, kepala jangan tunduk bokok. Cengok naik pun makruh. Pukul cengok naik. Atau tunduk. Tunduk tak boleh. Biar rokok betul, tekak tu betul. Tu. Dan setengah pada makruh katuk tangan waktu takbiratul ihram. Retino tu makruh dia takbir lekana tu. Lepas tu waktu sujud katuk tangan tu makruh. Riyatai apa makruh? Retino makruh. Dia setengah daripadanya berpaling dengan pada salat dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut paling cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut salat tu anjur dah tapi paling cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling cepat tu makruh. Lepas tu paling tara mana weh? Ni. Kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi. Paling siapa kulit belakang? Ada. Sekarang ni sahabat kata kami tengok Nabi berpaling waktu salat nampak pipi dia. Kau dah nampak pipi. Kita assalamualaikum warahmatullahi. Mari kau. Tengok balik belakang dah. Kau dah tu. Kau dah ni. Kau dah tekak. Buat tu makruh. Lagi pula. Dan sunat dan makruh di dalam mazhab kita. Makruh turun tangan dulu daripada lutut. Mazhab lain 3 mazhab lagi turun tangan dulu sunat. Mazhab kita turun lutut dulu lepas tu tak tangan. Saya tak bincang panjang ya dah iza hawa ahadukum ila sujudi fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Tak ada hadis tu. Secara semelalah tu tak ada. Ya bahas masalah khilaf tu. Ada mau turun tangan dulu. Sakit lutut mana? Makruh turun tangan dulu. Tiba kita uzur. Tak ada apa. Tak ada apa. Pisang sakit lutut tak ada apa. Tu. Rokok dulu pada terimai. Sosok lagi. Setengah daripadanya hak tanya saat ni. Makruh semaya iftiras bagaimana iftiras menate. Iaitu waktu sujud tak tangan rapat seperti kucingnya. Kucing tu. Tangan rapat ke latar ni lengan-lengan dia sujud. Makruh weh. Semaya tu sah nak kek siku tu sunat. Yang dak tak tu ni. Pak kucing nak tekan tikus lah. Akik ke lengan. Makruh tu. Lepas tu tanya saat ni, rokok dulu pada terimai apa hukum? Masalah gi dulu pada terimai ni haram. Haram selalu dah. Gi dulu ada terimai. Kalau gi 2 rukun betul-betul patah. Misalnya kena, ya ada orang kita ni gaduh. Terimai waladhalin. Ya amin tak dulu tak dah. Amin dulu. Yang kita dulu. Bila terimai amin, mereka amin. Kita pergi amin sekali terimai, mana serta dengan mereka. Ripung amin kita dengan amin mereka. Allah Ta'ala pun habis dosa. Kita dulu amin. Terimai lakum dinukum. Dia pergi lagi dah setengah. Sengit dah. Buat terimai Allah je siapa ya dulu. Jaga molek. Terimai sami Allah. Dia pun naik dah. Naik sekerak dah. Buat terimai sami Allah ya siapa dah. Batal dah mayat. Dulu ada terimai hukum. Ataupun dia bangun dulu. Buat terimai Allah. Nak tunjuk kum. Dia siapa dah. Tidak hanya siapa dia dulu. Dia rukuk pun siapa dia, sujud pun siapa dia. 2 rukun ni batas semaya. Dalam kitab ni ada juga di belakang ni cara bab batas semaya. Gi dulu pada terimai 2 rukun batas semaya. Ingat kita buat amal tu. Lepas tu tengok tu. Habis selamat. Kita kena kata iman dia kiamat ya Allah. Sebab tu kita turun tu break tengok dulu dia siapa dia. Dia sujud dah ya tak tu. Baru tu boleh tu. Lepas tu siapa dia nak bangun kare. Ya Allah, kita bangun duk istirahat nanti situ dulu. Allah naik. Kita boleh naik. Kalau lepas ni haram lalu dah. Haram tu cerak dah. Tak patah mayat pun haram. Kita pergi potong dia tak labur haram. So lagi makruh semaya dari segi perbuatan rambut ni lipat naik kena
Pokok bayi mau panjang dia boh dia lipat naik boh dia makruh. Lipat tangan baju makruh. Dia semaya. Lipat tangan baju makruh. Kalau kita tengok saya kita tu terlupa nak wear tangan baju lipat sunat lagi kita pergi wear ke dia. Dia tak boleh tak kena ni siku dia. Makruh. Deh. Lipat pakaian makruh. Lipat seluar makruh. Tu. Tu di antaranya. Lepas tu lenggok kelamik makruh. Dia. Letak tangan tak pinggir semaya cekak pinggir makruh. Semaya cekak pinggir makruh. Kerana perangai apa? Perangai ahli neraka. Berayam. Berayam ni kalau sekaligus tak apa, kalau banyak kali batal. Sabat. Dia kiasa. Guru mari pergi tu tak ada apa ke, klik mari tu. Pergi pula tu. Kira. Kibah tu tak boleh. Kibah tu. Deh. Banyak ni. Baca semula pula insya-Allah taala. Deh. Dia kata iqa'at. Makruh iqa'at lagi. Iqa'at ni makna kita duk sila. Duk sila cuba akik lutut jadi dua. Duk sila patut akik lutut jadi dua. Kaki tapak kaki apa? Tu iqa'at makruh weh. Duk tahiyat gitu. Deh kita duk orang panggil akik kaki dua. Sepatutlah cuba akik kaki jadi dua nak. Deh. Tu iqa'at. Duk kucing dia panggil. Hanya duk betul kan? Akik lutut kucing kan. Kaki apa? Punggung rapat tanah. Makruh dalam duduk. Ya dalam semaya ni boleh duduk sila. Duduk tahiyat akhir, tahiyat awal tu dalam semaya. Bawa tiba kita duduk besing. Akik lutut dua. Tapak kaki apa ke mana? Bukan biasa tu. Kalau iqa'at ni ada setengah terjemah betul. Dia kata makruh. Ada biasa sila sebab akik lutut. Sila patut akik lutut naik dua. Ada ke iqa'at dalam kitab ni kata iqa'at. Hak biasa sat ni iqa'at gak makruh juga dia kata. Padahal dalam kitab ni kata iqa'at rupa biasa duduk sila sebab akik lutut naik dua. Kaki apa? Boleh buat tak? Cuba buat. Sila tak akik lutut, akik lutut. Akik lutut tinggi naik. Tu. Rapat lutut dua tu. Tu iqa'at. Dalam kitab ni. Dia kata al-iqa'at. Dia ayat sini iqa'at ni tak boleh, makruh. Nah. Lepas tu di antaranya lagi gapo dia? Muat. Makruh muat. Karena Nabi kata idza tasa'aba ahadukum falyakzib. Bila nak muat ni bila nak muat fa illa budaf la yadahu fi. Kalau tak boleh nak tak angin mulut. Muat ni tak boleh. Makruh. Sebab apa makruh? Muat pada syaitan. Sekasih karah deh Nabi kata. Hak dok di kita ialah bersin. Bila bersin punya tu, Tuhan kasih. Sebab tu kita boleh bersin alhamdulillah. Sunat atau alhamdulillah kan apa? Hak Tuhan kasih. Kalau muat kata alhamdulillah dak, Tuhan cuy. Luar baca-baca kamu tak kata gitu. Gimana? Luar baca-baca kata saya alhamdulillah. Deh. Kalau kita dok baca Fatihah, kita pergi bersin, kita kata alhamdulillah. Zikir saat ni tak ada sakut dengan semaya alhamdulillah. Batal semaya tak. Kena ambil humbi semula. Nak hubung tak boleh. Jaga molek tu. Lepas tu jawab bersin boleh tak? Jawab bersin apa nak? Kalau yarhamkallah batal semaya. Karena kecek ka tu isyarat dia panggil khitab. Kalau yarhamuhullah tak batal. Kalau yarhamka mana? Memberi rahmat akan kamu oleh Allah Taala. Batal. Dengan khitab ka tu. Kalau yarhamu tak batal. Tapi kena ambil humbi semula juga. Kalau kita amin tak email tak apa. Kita dibaca dulu tak email ni baca derah. Maya terawih baca Fatihah, baca qul Allah tak ada kita bismillah. Bawa tak email iyyaka na'budu kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tak email waladdallin kita apa? Tak email amin kita amin kali tak email. Patut kita pergi amin saat ni kali tak email. Tak ada putus. Kita main sama boleh. Baca pakai iyyaka na'budu. Patut wa iyyaka ihdina sama ihdina boleh. Karena zikir amin sakut dengan semaya. Ada pun alhamdulillah jawab bersin tak ada sakut dengan semaya. Putus mualak baca kena humbi semula. Kena mula di humbi semula. Kalau amin tak ada apa ni? Kalau amin zikir sakut dengan semaya tak ada putus mualak. Menguat apabila menguat lagu mana? Nabi suruh
Kalau tak boleh tu tok tangan sebab nguat ni daripada setan. Apabila nak nguat, Nabi suruh tok tangan di mulut. Kalau siapa nguat tak tok tangan di mulut, setan masuk dalam mulut. Bila kita nguat ni setan dhahika, pakak suka muncul kita nguat. Nabi tak ada nguat. Nguat pada setan. Sebab tu kita hak tidur tak nego cuba gimat semayang nguat dah mengatur. Hak tak nego tu, nguat pada setan. Tu di antaranya wallahu a'lam. Habis. Ya, apa? Apa ni makruh lagi ya kata lagi. Makruh ikat pinggir. Ada kasih upaya kalau pahaya mana ikat pinggir makruh. Sabda masak. Makruh tok angin di mulut, maya tok angin mulut. Makruh. Dan makruh sama dengan tok imam. Sama tempat duduk atau pergi sama. Rokok sujud sama tok imam makruh. Dia menguat makruh. Dan tunjuk. Si mutu dak mana? Tak semaya. Tunjuk boleh. Tak batas semaya. Tunjuk peher. Isyarat yang mau peher. Makruh. Tapi kalau ada hajat tak apa. Ada hajat tak bini nak si mutu? Ada hajat tak apa? Lama bini dah gadah gini nak kita tunjuk boleh ada oyak dia boleh dah. Bini tak ada tanya boleh. Tunjuk boleh. Apa ni? Si mutu. Kali tanya ada hajat kan? Ada hajat tak ada apa? Tunjuk boleh. Lepas tu buat tangan. Farqatul asabi' mana buat tangan bunyi papan. Ni, buat tangan. Buat bunyi prok-prok lah semaya. Makruh tu dak semaya prok-prok tangan. Kerana bukan perbuatan semaya tu makruh. Bukan batal itu makruh. Dia menyandar. Menyandar ni makruh weh. Menyandar kau dah mana? Sekiranya kalau benda ni tak ada terbalik kita. Menyandar sikit-sikit tak terbalik. Kau dah kata kita itu tak ada menyandar sungguh 100% dia tak. Menyandar pakai sungguh ni kalau tak ada benda tu terbalik kita apa kita. Tu makruh. Kau dah kata kita sikit dia cie, kau dah sikit-sikit tu tak apa. Kerana kita duk pening. Duk tepi dinding duk terdekat dinding sikit-sikit. Tak mau kocok kau dah tu tak apa. Kalau menyandar kau dah kata harap ke dia tu makruh. Sebab dia dinding tak ada. Dinding runtuh ke terbalik. Jatuh pakai kita. Tu makruh. Menyandar itu baik buat dah makruh tak makruh. Kita tengok menyandar sikit tu tak apa. Kalau dah kata nak kejap kita duk pening. Tak apa. Kalau menyandar harap ke dia tu makruh. Deh. Kita ambil asmaya, kita menyandar. Bawa tiba nego. Di nyandar tu tak apa. Ya kira je ni. Kalau kita akik lutut sebelah, tak boleh. Kalau silah apa tu menyandar tak apa nego apa. Apa? Kita menyandar. Tapi lutut kita ni tak punggung kita rapat. Dia kira lek kata tetap punggung pada tempat duduk. Tak apa. Menyandar tak ada masalah. Tak apa lagi. Dia punggung tak ada akik nak. Kalau tak akik tak boleh. Tak akik kaki sebelah tak boleh. Kalau punggung rapat tak apa. Kerana hadis Nabi anu pakak al-ainani dua mata wika usahi. Mata ni pengikat bagi jubur. Apa makna mata pengikat bagi jubur? Selagi kita dijaga boleh ok dah ketup. Boleh tak ke? Masa nak ketup boleh ok. Kita jaga cuba nera. Prek tu baik tak khabar. Fa iza namatil ainani bila jenera dua mata istatlaqal wika'u. Bila mata nera terlucutlah pengikat dia. Sampai tu baik ketup tu. Dengan sebab tu orang nera ni hukum batal semaya betul. Takut betul dia tak khabar. Siapa nera hukum batal semaya kes tu. Tu dia antaranya wallahu a'lam. Tak ada dah tanya. Ya. Heret baju. Heret nak budak rokok dah ia jadi cekejang dah kan. Lepas tu tanya betul mana? Boleh ke tak boleh? Tak ada apa tu. Tak ada apa. Ya boleh tu. Sebab kalau dia tak heret nak ia terkejang kan. Kita takut terkejang kadang-kadang turun tak boleh je. Dia terkejang jubah spek-spek tu. Kita heret nak dulu. Dia tak ada jadi masalah, tak ada apa tu. Dia lipat ni belipat hujung tak boleh, lipat hujung ni. Pasal pokok dia belipat agak ke tak ada apa, lipat hujung ni tak boleh. Anak tanya sana. Sudah semaya berkali lipat. Sudah semaya berkali lipat kita baca di lain. Balik tempat les semaya.
Lepas tu tanya hukumnya tu baik tanya kan. Batal ke tak semaya? Beralih tempat dalam semaya tu tak ada apa. Balik tempat dalam semaya tu tak ada apa, boleh. Tu ya ada tujuan tu beralih tu kan apa? Sini ada tai icak kayak gitu ni. Semaya betul dengan najis tak boleh juga. Dia banyak lagi makruh. Betul najis tapi kita ada tai icak. Sebab tu kita ni kalau hari Jumaat kita pergi dulu, molek kita menyapu, molek kalau besar tu menyapu. Bukan kerja aku, tu email kau tak bilang makan duit mana, waktu buat ke gaji, rugi kecek aku tu. Kita siapa tak icak stokor ni, selama gaji hak demo dok tu tak ada lagi. Kalau banyak kita lagi. Ya siapa yang buat tu? Waktu email kau tak bilang ada mana, kita pergi dulu kita sapu sejak dulu. Hak ni pahala sekali kita buat, semua hidup waktu gaji lebih kita lagi. Ukur gaji. Ni kita hak turun ke gaji. Nah. Tu. Patut hak ni. Cara beralih sikit nak kecek tanya beralih sikit. Ya kalau kita semaya Jumaat tak usah beralih molek. Lepas semaya. Kerana Nabi kata apabila kita semaya ni malaikat dok doa with kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Tu. Ya Allah, apalah dosa dia. Ya Allah, kasihlah pada dia. Ya Allah, terimalah taubat dia. Hidup taubat ya Allah, aku taubat aku tak mau. Mereka berdoa. Selama kita tak ketuk, tak berhadas tu ulama khilaf. Semua ulama kata tak yahdus. Malam yahdus mana tak berhadas ataupun tak berkecek. Makna kita kata usah kecek atau tak usah atas semaya. Lepas tu selama tak beralih. Kalau kita assalamualaikum kesan terus sabar. Tak ada lah. Mereka tak ada doa dari kita. Galih tepat. Kesok kaki tak ada royak. Kesok kaki ada apa lah. Kaki terlemah, kesok tu tak ada apa. Tapi jangan bergalih. Bila bergalih tu mereka tak doa dari kita. Habis lah. Sabit dia kata sunat kita duduk jangan bergalih. Kalau tak ada uzur tu sehingga berpaling oleh imam. Hingga tu imam doa sudah. Pakat bangun kita bangun kali tu imam. Tu make pahala besar. Tu hari kita pergi sejak. Kadang-kadang kita dah sudah salah terus kesok tu orang kesok tu orang. Tak usah kesok dari situ dulu. Tu. Lepas tu? Kita dulu. Nanti make lebih tu. Kita baca kau gaduh kali dia lah. Tu email baca derah nak kita turut dia. Tu. Nah, baca dia. Kalau kita email baca kau kita tak ngap lah. Kita email baca hak mana tak hubiri mana dah pula dah. Tak ada apa lah. Kita tak sebalih lagi molek. Duduk itu dulu. Deh. Lepas tu hak sani lapo situ. Beralih tepat usah beralih. Lepas tu makruh semaya lek belakang sore tu makruh. Makruh. Allah Akbar duduk lek belakang sore makruh. Tak usah duduk lek belakang sore. Kalau tengok dalam sah jari-jari kita tengok masuk lagi. Sah kita boleh ke jari pak kita. Nak ukur jari rapat tepuh dak bahu tak tepuh jari. Boleh ke sah kita kalau 5 orang boleh masuk sore lagi. Kadang-kadang 3 orang, 4 orang boleh masuk sore celah. Jari. Bila jari kalau hak kata resmai Jumaat boleh 27 tak boleh. Ya boleh sikit 25% ni kat ni. Separuhkan dah nombor 1, nombor 2, nombor 3 tengok. Bagi yang satu kita main dulu. Orang lain dia oleh dah tapi ujung. Ya tu gom. Kena naik. Kalau tak naik makruh. Sah belakang setengah ulama kata tak boleh kalau. Tak kita boleh. Kita kena naik. Kata ulama sah tak kalau tak naik sah tak pen ni tak boleh kalau Jumaat 27 ni kurang dah. Tapi kalau Jumaat tapi tak boleh 27. Ya kena naik lah ke? Kena naik lah ke? Kalau dia mau tak naik, sah tepi ni. Mari duduk lek ni. Kesok mai sikit. Sore lagi pun kena kesok. Ya kena ngaji lah ke? Ya kena ngaji lah ke? Naik hawi luar dia ni. Pas luar tepi ni hak kena naik ni. Lapo tu. Sebab pahala besar dalam dunia ni 3 perkara Nabi kata nak buat tak boleh kena jemput ni. Kalau tak jemput ni siapa nak bertakir? 1 semaya zuhur waktu panas. Yang kedua yang 3 duk sah rapai. Lah kita lah ni tak mau duk sah rapai hubung nak duk sah lek belakang. Nak takbir tengok lepas angin musim lek ana. Setengah tepat tu tengok pelita juga katuk pah. Katuk pelita nak duduk lek gelap.
Setengah tepat ni. Saya tak kata apa lah. Nak ayat kata naik. Kalau sah ni. Dia mau luar tu mulai kita naik lah. Tak sawi dia mau kepek. Kita naik. Tu. Lepas tu hak tadi luar. Nak agak mana? Sah laki ada. Hak nak apa? Lek kiri nak masuk. Lek kiri masuk. So ni. So dua getih tu lah. So dua. Tu. Nak so dua tiga batam aja. Petah lah tu dia. Cara-cara tu beda tu. Dah. Kita penuh sah pertama nak mula sah dua betul no. Laki tak imam. Laki tak imam. Mari orang yang kedua kanan tak imam. Tiga kiri tak imam. Kanan kiri Jangan mari sore ni tengok kipas angin dak lagi Allah Akbar bercunang. Mari sore lagi kita nak lain Allah Akbar. Mari sore ni ngaji fiqh. Fiqh ku ngaji dah Allah Akbar dak ni. Nah, kena hak mana tiga-tiga kena ni ingat semua. Kena ni. Sebab tu belum dak belakang tak imam. Mari kedua dak lek kanan tak imam. Tiga kiri. Ya lebih lek kanan. Orang semaya lek kanan tu imam ni malaikat. Dan Allah Taala selawat pada orang semaya lek kanan tu imam. Lek kanan. Tak ada dia nak duduk lek kiri. Kita pergi penuh sah lagi. Orang semaya lek kiri tak ada boleh tadi selawat pada malaikat dia. Tapi tu hari pahala dua kali ganda. Hak demo ni boleh 27 tapi boleh doa malaikat. Demo tak ada boleh doa malaikat tapi 2 kali 27 maknanya 54 kali ganda. Pahala 2 kali ganda. Molek 2 tu. Tapi hak tak online-nya awak sah sengit sebelah. Hak ni sengit belah. Hak ni ada penuh tai sah nak ada apa tengok kipas ni. Ya payah kau nak royak dia tua ni royak budak tarikat ke. Tu. Wallahu alam. Tu. Banyak ada kat ni deh lewat ni. Dia mau tanya tak nak jawab ni. Insya-Allah taala semula pula. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hak dia mau tanya saya saat ni saya jawab. Lepas tu kita tanya orang lain pula kalau tak tu jawab tak sopan saya hak dia mau tu. Tak pakat babol. Wallahu alam.